Dah pukul berapa ni? Ayah? Oh, ayah. Ini ayah aku. Selalu sangat bangun lambat sebab kerja shift dia malam. Tak tahu nak cakap apa. Akak, jaga rumah Ayah nak pergi keluar. Hello? Ya saya. Saya Encik Razif. Apa dia? Saya dapat bantuan. Oh ya ke? Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Dapat juga aku guna bantuan ni untuk anak aku. Kakak, tadi kakak kirim ni kan? Ayah, ni bukan yang akak nak. Akak kan kirim sos tomato. Ni sos cili. Separuh pula tu. Ayah ambil beli ke curi ni? Ayah ni, akak baru minta tolong sikit. Beli satu barang je, bukan 10. Dah lah, dah kakak lagi beli. Ini kalau ada bantuan ni, mesti suka anak aku ni. Ayah! Ya Allah, ayah ni. Semua assignment kakak semua kat dalam ni tau. Tengok, dah tak boleh buka dah. Apa yang buat ni ya? Kenapa lah ayah suka susahkan kakak? Dah lah tak ada masa untuk kakak. Kerja, malam buta, balik pagi buta. Tak ada masa lah untuk kakak. Lepas tu sekarang, rosak assignment kakak. Jangan sampai kakak kena repeat exam ayah, tengok tak boleh buka dah ni ya. Tasha? Hello? Ya Tasha? Hello Sarah, kau jadi tak datang rumah aku raya ni? Rumah kau? Yelah, rumah aku. Kan kau dah janji nak datang raya. Aku kena tanya ayah aku dulu sebab dia kan selalu kerja balik malam. Lepas tu takut dia letih. Jadi aku kena tanya aku dulu. Dia buat pergi rumah kau tak? Ayah kau? Ayah? Allahu Akbar. Hello. Tasha. Okey. Aku tengah siap-siap. Kau dah sampai dah? Okey. Alright.